Okay, Assalamualaikum and hi. Kali ni kami di AKN akan keluarkan satu lagi demo video iaitu untuk VBA format Excel Student Registration Form VBA. Okay, untuk this format, okay, untuk this system, first kami akan send dekat user satu folder, okay, this one, okay, satu folder ni yang akan ada 3 subfolder and then another one satu file lah, okay, untuk file this student registration form. Okay, so pastikan dalam satu folder tu user kena letak semua file yang kami send dalam satu folder. Means kalau user nak adjust untuk nama ni ataupun nama this file tak ada masalah. Yang penting dalam satu folder akan ada form, images, support file and then another one this file lah, okay, untuk this student registration form. Okay, and then user boleh buka macam biasa this form. Okay, dia akan ada 4 bahagian dalam this system iaitu launch form, data form, database and setting. Okay, user boleh rujuk kami user reference node URN. Okay, kami punya user URN ni. Okay, dekat sini kami ada tunjuk step macam mana mula. Okay, start nak guna this system. Okay, apa yang user perlu buat sebelum user start guna di sistem. Okay, kalau user tengok kat sini, okay, dekat sini first arahan dia adalah user need to adjust path name folder. So maksud dia, nama untuk this one user boleh adjust, tak ada masalah, dan nama ini akan dibawa kepada bahagian data form. So untuk bagi step save as PDF for the next step untuk kita save data student tersebut lah. Okay, so kita buka this file. Okay, kita pergi dekat main page. Okay, dekat sini akan ada bahagian data form. Dekat sini folder path. So folder path dia pastikan folder yang sama dengan apa yang kita nak save dia. So untuk ayat dalam ni, untuk dapatkan this punya path, user kena pergi kepada this one. Contoh this one form kan. So sebab kita boleh save this folder semua dekat bahagian masing-masing lah. Macam contoh this one kami punya folder location. Kalau user nak letak pada dokumen pun boleh, bahagian download pun boleh, tak ada masalah. Yang penting pastikan 3 folder subfolder ni ada dalam ni dan tinggal satu file ni. Okay, kita pergi dekat form, klik dekat sini. Okay, ini user boleh copy. This path ni user perlu copy dan save, letak dekat sini. Okay, so paste letak kat sini. Okay, kalau user perasan kat sini, sampai sini saja kita punya path kalau ikutkan. Okay, selepas slash ni, okay, untuk yang terakhir ni adalah nama bagi, nama pertama. Okay, nama pertama, first name for our PDF file. So, means, kalau misal kata kami letak 2026, so nama file yang kami akan save adalah 2026/ or something lah. Kalau macam kat sini, kami dah set kepada nombor, okay, tahun tersebut. Dan nombor metrik dia dan nama tersebut. So yang ini untuk kami setting lah. Ini melibatkan formula. Cuma untuk nama first name for our PDF file tu adalah kita punya nama yang kita set kat sini. So misal kata kami nak set kepada bukan 2026. So IKN. Contoh kan, kami IKN. So nanti bila kami save this file for Siti Fatimah, okay, kami save as. So nanti dia akan save IKN/metric number something. Okay, kita save. Dan kita double check. Okay, see. Dia akan nampak satu lagi macam ni. IKN. Okay, nombor metrik dengan nama. So, still same. Cuma yang depan ni saja first name for our PDF file. Dia merujuk kepada apa yang kita setting kat sini. Kita letak kat ni, set kat sini. Okay. So, make sure user kena ingat folder path dia sebelum yang slash, yang the last one tu. So, misal kata user nak buat folder lagi dekat sini. Okay, so far kita ada satu folder kan. So, nak buat satu folder yang ada tahun. Contoh. Boleh saja, tak ada masalah. User letak macam ni kan. Okay. 2026. Contoh. Okay. So, kat sini kena ada, before first name our PDF file tu, kena ada this folder name lah. So, kalau this folder ada space, kena letak space. Sebab nanti, kalau cara mudah dia adalah pergi masuk this folder. Kita klik kat sini kan. So, kita just copy je saja yang ni. This folder file. So, kita letak kat sini. Okay, contoh. Kita letak. Kita still nak guna IKN kan, contoh. Okay, IKN. Okay, IKN ni kita punya first name for our PDF file lah. So, bila kita save Siti Fatimah. So, nama this name for Siti Fatimah ni, dia akan masuk ke dalam this folder 2026. See? Kat sini.
Okay, this one. Okay, 2026 sini. So kita dah ada satu. So kat sini ada satu lagi bahagian iaitu folder path. Kami ada buat underline. So yang ni user boleh klik, dia akan automatic generate ke bahagian form tadi tu. Okay, misal kata user nak ubah this bahagian, user kena adjust lah. So klik kanan untuk this part, klik kanan, edit hyperlink dan cari folder yang your current location. So misal kata current dia form lah. Okay. Kat sini exiting file or web page, current folder. Okay, letak. Okay, kalau kata nak note sebagai 2026. Okay, kita pergi kat sini, kita okay. So nanti bila kita klik kat sini, dia akan pergi 2026 punya folder. Okay, kalau tak back to normal lah. Dia akan pergi kepada, kalau yang kami set so far adalah kepada form punya bahagian. This one. Yang ni memang kami create daripada awal lah. So kalau user nak buat folder, dalam folder, user kena guna step tadi. Pastikan last name dekat sini adalah first name for our PDF file. Okay, itu saja. So kita back to normal. Okay, kejap. Kita back to normal. Kita letak macam ni lah sebab yang macam kami asal yang kami buat kan. Okay. Okay, kita tutup yang ni dulu. Okay, kita remove. Okay, yang ni yang asal lah. Okay. Okay, so bila kita klik kat sini, kita tutup yang ni kan. So, kita klik folder path. So, dia akan direct go to form punya bahagian. Okay, itu saja. Okay, sebelum kita start guna di sistem, kita dah setting semua dah. Okay, kita punya data, folder path kita dah setting. So, kita pergi kepada bahagian launch form. Okay, kat sini. So, dekat sini, ini semua user perlu isi. Okay, user perlu isi. Dan juga pastikan image user dah ada dalam ni. Okay, contoh kita tengok kita punya URN dulu. Okay, kita dah settlekan untuk first step. This one. Okay. Okay, second. Okay, kita boleh start insert data dah dengan update. So, kalau kita pergi dekat path location kita pergi kepada, kejap ya. Kita pergi kepada this one. Okay, this one path kita. Okay. Okay, this one image. So, pastikan gambar yang kita nak update untuk that student dah ada dalam ni. Okay, supaya kita elak nanti kita mencari dia punya file lah. So, make sure nama sekian contoh. Okay, kita ada 3 student kat sini. So, Siti Fatimah, Razak, Khairul Faiz. So, kat sini kita dah letak nama dia. Siap-siap kat sini supaya nanti untuk kita masukkan data. Okay, macam ni. Kita launch, kita dah boleh start dan kita boleh upload image. So, user follow je. User isi je semua dekat sini. Okay. Tick dia apa semua. User boleh upload. Okay. Unless. Okay, kita tunjuk satu nama yang baru. Okay. Kita cari satu nama. Okay. Kita letak nama baru. Iaitu untuk this one. This girl. Okay. Kejap. Okay. Nur Alia. Okay. Sorry. This one kita boleh abaikan. Okay, kita letak saja image 4 kan. Okay, this one. Nama tersebut. Ataupun kita nak rename dia pun tak ada masalah. Okay, supaya nanti masa kita key in untuk latest update. Okay, ini kita key lah. Okay, untuk nama Nur Alia. Supaya so far kita dah ada 3 list kan. Okay. 222 323. Okay, date birth. Okay, date birth ni dia ada isu dia sikit. Okay, dekat sini. Okay, kami masih lagi mencari isu ni. Tapi so far, untuk isu ni, cara nak settle dia senang sahaja. User kena double tick. Contoh, okay, kita tekan. Dia lahir pada 19... Kita ambil 2000 lah. Okay, 2000. So, katakan bulan 1. Okay, 10 bulan 1. Okay, kita tick 10 bulan 1. See? Okay, kita tick. Okay, nampak tak? Sepatutnya 10 bulan 1, 2000. Tapi disebabkan dia ambil yang belakang di depan yang belakang. Maksud dia bulan jadi hari bulan jadi bulan. Terbalik kan? So, untuk di sistem, user just klik kat sini balik. User tick balik semula. Tick saja macam ni. So, dia akan back to apa yang kita nak masukkan daripada awal lah. 10 bulan 1, 2000. Itu saja step dia. Okay, kalau salah tu, user tick saja kat situ. Okay, kalau macam ni kan. Okay, okay, dia back kan. Kita cari balik. Okay, see. Macam tu saja untuk isu bagi date of birth ni. Okay. Okay, and then seterusnya, okay, kita masukkan detail lain. Okay, untuk kos
apply ni, okay, sebelum kami tunjuk tadi, yang ni yang kami setting dekat setting tadi. Okay, so, okay, kita dah set 4 ni dekat bahagian setting. Sekejap lagi kami akan tunjuk sekiranya ada lebih daripada cost apply yang kita nak list out lah. Okay, kalau selain daripada apa yang detail dalam ni, user boleh request untuk custom made. So far yang ini kami buat berdasarkan request daripada klien sebelum ni. And then ada beberapa bahagian yang kami adjust lah. So far this system, original file dia adalah daripada someone, daripada The Data Lab, okay, untuk kami guna pakai dan kami upgrade for this student registration form, okay. Okay, so kat sini kalau misal kata user nak ubah apa yang ada dalam list ni, boleh pergi kepada setting. Sekejap lagi kami akan tunjuk untuk bahagian ni. Okay, so kita pergi kepada contoh diploma. Okay, mobile number, kita masukkan nombor macam biasalah. Okay, contoh okay, and then email. Contoh. Okay. Okay, misal kata kita terus submit. Okay, kita tekan. So, masih lagi, belum lagi. Sebab masih lagi ada bahagian yang kita tak settle, kita kenalah isi bagi penuh di sebahagian. Okay. Okay, address. Okay. So, okay, kita katakan upload image. Okay, kita dah start upload. So, misal kata user tak upload. Kalau user keluar macam tu saja, nanti dia kena isi semula. Itu dia punya antara isu lah. Yang pertama tadi, bagi isu date. Okay, yang ni, pastikan user dah ada gambar tu. That's why yang kami, daripada awal tadi kami mention, user kena letak gambar for Nur Alia Akmal ni dekat folder folder tersebut. So, kita cari balik folder kita dekat kita punya folder location. Okay, images. Okay, this one. So, just mail. Tak perlu edit nama pun tak ada masalah. Kalau nak edit pun tak ada masalah. Tak perlu pun tak apa. Kita masukkan. Okay, this one. And then, kita submit. Macam tu. So, okay. Okay. So, nanti dia akan keluar satu box. Okay, data submitted. Okay, macam ni. Successful. So, kita dah ada kita punya detail. Misal kata user nak edit. Okay, bukan dia duduk dekat Taman Mutiara. Benda lain, tempat lain. Okay, so just edit saja. Macam ni. So, boleh adjust. Taman Mutiara ataupun kita nak tambah Indah. Then, update. Okay. Okay. Then, settle. Itu saja. So, user boleh keluar. User boleh tengok data form. User boleh double check untuk nombor matrik yang tadilah. 2233. So, kita dah dapat detail dia. Kat sini, kita boleh print macam biasalah untuk this, PDF. Okay, so kita nak save dia. Sebab kita dah ni kan. Okay, kita save dia. SS PDF. Okay, macam tu. Then, okay. Then, pergi kat folder path. Kita double check tengok. Ada tak file dia? Okay, ada kat sini. Okay, bila kita buka this, Nur Alia Akmal punya detail. So, kita akan dapat detail dia kat sini. Okay. So, inilah detail bagi current record kita untuk Nur Alia Akmal, student ni. Okay, lebih daripada ni, kalau user nak add on or something, user kena request untuk custom made lah. Yang ni, so far, kami nak tunjuk flow bagi this student registration form. Okay, kita nak record data bagi setiap student. Cuma bahagian gambar saja, so far, kami tak dapat nak attach dengan PDF. Kalau gambar, user boleh check melalui yang edit bahagian tadi itulah. Pergi dekat sini kan. Dekat main page, pergi dekat launch form. Kalau user nak tengok gambar dia, user pergi cari that staff matric number. Dan user akan klik edit, so user akan dapat ni gambar dia. Okay. Ataupun satu lagi cara adalah user pergi dekat folder location yang dalam kita punya file tadi. Kan ada bahagian images. Kat sini kan, images. So, user akan nampak. Okay, nama Nur Alia. Dia akan save juga. Yang lama ni kita boleh delete lah. Sebab dia akan save for current kita punya file tadi. Current record tadi tu. Okay, so kita ada 4 student so far record. Macam itulah seterusnya. Okay, kita back to pada setting. Okay, sebelum tu, database apa nama, macam contoh kalau kita nak search, okay, untuk bagi detail-detail mengikut nama, gender or something, boleh guna filter. Contoh kita nak search matric number, so kita tak payah pergi kepada launch form tadi, kita boleh search kat sini. So, contoh Nur Alia Akmal tadi 2233. So, okay, so kita akan nampak, okay, ni nama Nur Alia Akmal. Bila dia lahir, okay, kita nampak dia punya gender apa semua. Kat sini boleh nampak. Okay, after that, make sure user select all balik. Macam tu. Okay, ini untuk this punya function lah. Okay, kalau nak check picture, just pergi klik dekat yang ada underline ni. So, kita boleh nampak folder. So, tutup balik. Okay, supaya dia tak
double buka lah folder tu kan. Nanti satu je, make sure satu buka macam tu. Okay, kita back to setting tadi. Okay, macam kami tunjuk tadi. Okay, untuk setting, misal kata, okay, so far kita ada 4 pilihan. So, user nak masukkan lebih daripada 4 pilihan ni, boleh, tak ada masalah. User just insert macam ni saja. Insert. Okay. Kalau nak insert banyak-banyak pun tak ada masalah lah. Insert je. Kita try tengok kat sini kan. Okay. Contoh mungkin ada berapa banyak cost dalam kita punya college or something. Okay. Kita test kat sini. Last kali kita test. Test cost. Okay. Tulis sini kan. So, bila kita nak double check, kita pergi je launch form. Kita tengok cost applied. Okay, kita tengok ada tak yang last tu. Okay, ada kat sini. Test cost. Macam tu. Okay, reset lah. Okay, reset balik. Kosongkan. Kalau nak adjust ke, edit ke, just pergi kat sini. Kalau nak delete pun tak ada masalah. Pergi dekat sini, just delete. So, file yang sedia ada yang kita record tadi tu, untuk data record tu, dia akan delete automatic. Okay, itu sahaja untuk this student registration form. Sekiranya ada lebih daripada tu, user boleh inform kat kami lah. Okay, untuk kami add on. So far kami test sebab kami tak berapa familiar dengan VBA punya format sebab dia melibatkan kod apa semua. Cuma yang ni file yang tersedia untuk kami improvise. Okay, improvise, kami upgrade, kami tambah baik, kami adjustment dari segi dia punya main menu apa semua. Jadilah student registration form VBA format. Okay. So mungkin lepas ni kami akan upgrade dengan adjust dengan sebelum ni kami ada custom satu VBA juga, tapi untuk yang pembayaran, okay, bayaran receipt apa semua. Mungkin kami akan combine dengan this punya form. Okay, cuma yang tu ambil masa lah untuk buat adjustment. Kalau ada request, mungkin kami akan proceed melalui booking or something. So far kami just focus one by one. Okay, so far yang ni adalah untuk student registration form bagi record pelajar. Okay, student untuk kita simpan data dalam ni. So yang macam kami ingatkan tadi, first, pergi pada URN, user just follow saja dekat sini. Okay, yang 3 ni pun kita dah save apa semua. So, first, kita dah set untuk border path kita. After that, untuk kita punya launch form, pastikan 2 benda tadi. Date, kita double click dia. And then, untuk image, misal kata, okay, contoh kami tunjuk yang kami nak tunjuk yang image yang kalau kita tak masukkan image siap-siap dekat dalam images punya folder, apa akan jadi? Okay. Contoh kita akan masukkan untuk Dewi. Okey, kita buat yang nama baru kan. Okey, Dewi. Okey, kita isilah. Kami nak tunjuk yang isu bagi image ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejap. 7, 0 lah. Kita macam tu. Okey, tarik. Kita katakan macam ni lah. Kita isi macam biasa sahaja. Okey. Okey, misal kata kita tak isi macam ni kan. Kita submit. Okey, macam ni kan. Okay, dia akan keluar macam ni. Ini sample basic lah. Kalau user play around at the first, user akan nampak apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay, so kena enter valid punya. Okay, so kita enter macam tu saja. Kita submit pun dia akan mention, dia akan note supaya kita isi, pastikan maklumat dalam ni diisi dengan penuh. Okay, isi dengan penuh lah. Kalau tidak, dia akan keluar merah macam ni. Okay, contoh email Dewi. Email.com. Okay, sama juga dengan ni yang kami nak tunjuk lah. Okay, address. Okay. Bukit Indah Berjaya. Contoh. Okay. Okay, kita sampai takat ni. So, kita submit. So, dia akan cakap. Okay, size. Okay, yang ni the last one. Okay. Contoh, kita upload ni. Kita tadi kalau kan kita dah ada nama kan semua gambar dalam this folder kan. Katakan kita tak ada. Kita buat macam ni. Okay, pangkar. So, dia akan keluar macam ni. Error. So, cara dia adalah user end saja. Tapi, data yang kita dah insert so far yang untuk current yang sebelum kita nak save tu, dia dah hilang. Itu dia punya antara error yang kami tak dapat nak solve. Tapi, cara yang boleh mudah adalah pastikan sebelum kita nak masukkan detail untuk satu-satu pelajar tu, pastikan gambar dah ada dalam folder dia. Okay, kalau tak ada, kita boleh ambil dummy lah, satu dummy dalam tu. Supaya nanti for the next time, kita nak update dia, kita just edit saja. Okay, tak gambar dummy pun tak ada masalah. Okay, itu saja 2 yang kami nak highlight for the launch form punya, this punya, record. Yang lain semua, user boleh play around, tak ada masalah. Okay, itu saja. Thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias.